Pak Ahmad jual 300 aiskrim coklat dan 120 aiskrim jagung. Berapakah beza aiskrim coklat dengan aiskrim jagung? Jadi dia tanya beza aiskrim coklat dengan aiskrim jagung. Kalau soalan tanya beza, itu adalah operasi tolak. Okey, kita tulis soalan 300 aiskrim coklat tolak 120 aiskrim jagung. So kalau dia tanya beza antara aiskrim coklat dengan aiskrim jagung. So macam yang kita nak tahu, kalau nak jawab soalan ni dia ada dua cara. Bentuk lazim boleh dan bentuk ni pun boleh. Kalau operasi tolak melintang, kita akan turunkan nombor ratus, puluh dan sah. Okey, kita ikut satu-satu. Turunkan nombor ratus dulu, 300 tolak 100. Tambah, kita turunkan nombor puluh, kosong. Salah. Tolak 20. Tambah, nombor sah pula. Kosong, tolak kosong. Okey. Kita selesaikan setiap bracket. So, 300 tolak 100, 200. Tambah, kosong, kosong tolak 20. Negatif 20. So, kosong tolak kosong, tetaplah kosong. So, abaikan yang ni. So, 200. Kalau operasi tambah dengan operasi tolak ni berjumpa, diorang akan jadi tolak. So, tolak 20. So, jawapan dia 180. Ini kalau ikut operasi tolak melintang.